Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan umat Islam bahawa ibadah puasa dan amalan sepanjang Ramadan bukan sekadar memenuhi syarat serta rukun. Sebaliknya, beliau menegaskan ia perlu dihayati dari sudut hikmah serta objektif pensyariatannya. Anwar berkata kemuncak kenikmatan Ramadan ialah pencapaian takwa melalui proses tarbiyah yang membentuk watak insan, berteraskan kesedaran hati nurani serta kewaspadaan batin yang lahir daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, ibadah dalam bulan Ramadan perlu digerakkan dengan semangat mujahadah yang bukan hanya menggapai cita-cita ukhrawi, malah pada masa sama mampu meningkatkan disiplin kendiri dan menyemai keinginan untuk bekerja dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab harian. Perdana Menteri turut menjelaskan bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran kepada mereka yang berusaha memperbaiki amalan dan meningkatkan kualiti ibadah. Dalam pada itu, sempena menyambut Ramadan, beliau mensahihkan rasa syukur kerana diberi kesempatan bertemu kembali bulan yang mulia dan dirindui umat Islam. Selain memetik hadis daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anha mengenai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak bulan Ramadan.